Jom kita kira keuntungan simpanan 1 dinar ni dalam masa 3 tahun. 1 dinar keluaran Public Gold ni dijual pada harga RM1,145 pada tahun 2022. Hari ini selepas 4 tahun, jika 1 dinar ni dijual semula kepada Public Gold, anda akan dapat bayaran bersih sebanyak RM2,399 selepas tolakan spread 9%. RM2,399 tolak RM1,145 bersamaan dengan RM1,254 atau 109.52% keuntungan bersih 1 dinar ni dalam masa 4 tahun. Bermakna keuntungan bersih 1 dinar ni secara purata adalah 36.5% setahun. Jika anda simpan RM1,145 di ASB dengan dividen secara purata adalah 5.2% sepanjang 4 tahun lalu, hanya akan untung sebanyak RM238 atau 7 kali ganda kurang berbanding keuntungan emas. Untuk simpanan jangka pendek kurang dari 2 tahun lebih sesuai disimpan di ASB atau tabung haji kerana dividen yang agak baik dan tak ada spread yang dikenakan. Tapi simpanan jangka panjang lebih dari 2 tahun lebih menguntungkan apabila disimpan dalam bentuk emas macam ni walaupun selepas tolakan spread. Semoga info ini dapat membantu anda menyimpan dalam platform yang lebih berbaloi dan menguntungkan di masa akan datang. Emas, pasport kekayaan kita semua.